Olivia tahu tak tajuk kita petang ni apa? Oh, Madani punya sembang Josephine pun boleh terbang. Okey, boleh tak Olivia cerita siapa itu Josephine? Oh, Josephine tu adalah babi kepada nenek saya yang dibela. Dulu Olivia dia duduk atas pokok. Atas pokok. Atas pokok mana ada bela babi? Rumah lah. Oh, bukan dia duduk atas pokok lepas tu babi tu kat bawah. Tak ada. Okay. Dulu Olivia dekat Sarawak, dia duduk dekat atas rumah panjang. Rumah panjang. Rumah panjang tu dia orang bela babi. Nenek Olivia bela babi. Dan orang dah confuse Olivia tak kenal ni kan. Oh, patutlah nama dia Olivia. Ingat dia gila glamour. Sebab tu nama dia Olivia. Macam saya dulu lah kan. Perempuan ni panjangnya nama Siti Zulaikha Olivia. Ngada-ngada gediknya. Ya Allah, aku cakap nama apa benda ni panjang sangat ni. Barulah tahu punya memang nama dia Olivia kan. Jadi masa dekat kampung dulu nenek dia ada beberapa ekor babi. Salah satu nama babinya adalah Josephine. Dia kalau dekat Sarawak dulu saya difahamkan, dia harga seekor babi itu dia bergantung betapa popularnya babi itu, betapa nama dia sama ada. Kalau nama dia Mina, Comot, harga dia murah sikit. Tapi kalau nama dia Caroline ke, Josephine ke, Christine, dia mahal sikit. Christine dia mahal sikit. Kalau nama dia Anwar ke, dia kena reject. Orang takut ada sawan babi. Yang apa dia yang gila babi punya. Kalau nama Anwar dia tak ambil. Dia tak ambil. Ramanan ke dia tak ambil. Dia tak ambil. Dia kata ini mesti ada gila punya. Nanti kena ni tau. Tapi kalau Josephine, Caroline, apa benda Jacinta ke, dia akan ambil mahal. Catherine akan ambil nama mahal. dia sedap-sedap guys. Tapi kalau nama dia Munah ke, Comot ke, dia tak ambil. Dia murah harga dia. Jadi sebab itulah nenek Olivia nama babi dia. Dulu saya punya uncle dulu dia ada tangkap ular sawa. Ular sawa tu ada nama ular sawa tu Jack. Nama ular sawa tu Jack. Nampak? Dia orang suka guys. Sebab dia orang ni dulu kolonial dia. Master dia orang Mak Saleh Raja Brok tu. Sebab tu tak sedar-sedar diri. Nama babi kau apa? Munah, Comel, Comot. Nama Josephine. Tak sedar tu. Duduk rumah-rumah tu kan. Apa benda rumah panjang tu. Nama babi Josephine.